Assalamualaikum, selamat pagi ya. Jadi hari ini kita akan sambung topik masa PT lah. Ada sedikit lagi topik teori yang kita nak cover. Lepas tu kita akan masuk pada topik welding defect. Pasal dekat projek korang selalu buat inspection pada welding kan. Jadi at least korang kena tahulah apa jenis defect yang korang akan jumpa. Betul? And hopefully kita akan habis semua tu sebelum lunch lah. Lepas lunch nanti korang kena buat practical lagi. Buat macam semalam. Explain. Tapi hari ni saya nak korang explain in English lah. Boleh? Boleh? Kau tak dapat je kau ulang lagi sampai kau dapat. Habislah balik pukul 6 hari ni. Okay? Jadi itulah program kita. Cuma sebelum kita start ni saya nak tengok korang punya report dululah. Siapa nak present report ni? Okay. Azrain. Present report. Present bagi tahulah report apa kau buat. Apa method yang kau buat. Lepas tu apa defect yang kau jumpa. Kau ceritalah apa kat report tu. Kalau saya buat ni definition test, so In English boleh? In English. hello, what this? Choose. Apa dia? Hello everyone. Okay. So this is my report from yesterday testing. So I would like to present what is on this records that I have found some indication in it. So firstly, I will go with the client name, Masjid Daya Environment Sedia Berhad, and then the project was structural support, and the purpose for DVI testing is to detect open surface indication, and the outcome of inspect is the support. So joint type has welded. The placement is smooth and clean, and packaging using the wire brush. So for the certain criteria, according to our procedure, we use ASME Division 1, Appendix 6. And yesterday material was stainless steel, working process as welded. And the method was disabled and wet. And reference code was ASME 8-1. So yesterday we used removable brand Mr. Shamin MR79 dash number 2408019. Connection was Mr. Shami in Mr. 311R 2405026. Developer also Mr. Shermin MR01070I 2404074 for the best number. And remover, we use the white by link 3 clothes, and the develop time was 10 minutes and the maximum is 30 minutes. So temperature is 30 Celsius ambient. So for my report, I had found one indication that was this porosity. So for my stethoscope complete one, the result is rejected because porosity is beyond the maximum standard. There is a 3 mm. 3 mm deep, but this one is more than 3 mm. That's all. Alright, thank you.
Okay. All right. Thank you. Good. Irfan. Okay, hi, and morning everyone. Today I will have an explanation about my report that we performed diabetes trend testing yesterday. Okay, our client is Master Environment 9 Berhad. The name of the project is Structurally Support, and the purpose of this testing is to detect moving surface indication. The item of its spec is support. The joint type of the test coupon is as welded. The surface condition smooth and clean, while the pre-clean that we use are wire brush. A reference code that we refer ASME 8 Division 1, Hepatic 6. And for the removal of removal or solvent dimer that we use Mr. Me MR79, batch number 24080019. The penetrant that we use Mr. Chainmay also MR311 -R, batch number 24050026. The developer that we use also Mr. Chainmay MR70I, batch number 2404074. The penetrant applied that we use are brushing method. Penetrant removal we wipe by lip-free cloth. The penetrant well times are 10 minutes maximum to 50 minutes, while development time was 10 minutes, maximum is 30 minutes. The lighting that we use white light, while the surface temperature 50 Celsius. The material that we inspect are stainless steel, and the welding process as welded. Right time of the this method are 5 minutes, and the method that we use are visible or wet. So what I found in this on yesterday testing is I found the appearance and indication, but the indication are not relevant. Is it because of the surface cleaning the pre-cleaning are not the pre-cleaning and the post-cleaning are not be performed properly, so that the red dye stop at the unwanted relevant date or have an on the dead date. That's also. Do you satisfy with your result? I mean, do you satisfy with the result? Because your comment about not properly clean. Yeah. So what is how to rectify that problem? I mean, not properly clean. So how to rectify this? So after maybe we need to detach the trip to confirm that if there was an indication, relevant indication or Ya sebenarnya kalau kita ada buat mistake ni nak cerita kan. Betul tak? Jadi sepatutnya kena buat balik lah. Tapi because of kita jangan hantar report benda yang ada masalah kat sini. Faham tak? Okay, thank you. Irfan. Okay, Wafi.
the surface condition smooth and clean. For the pre-cleaning, I use the solvent or chemical material, and the reference code is SME Division 1 Appendix 6. As for the chemical, for the remover, I use Cheney MR79, batch number 2408019, and the term is Cheney MR3711 dash R. The batch number is 2405026. And the developer is Cheney MR70I. Batch number 2404074. And for the apply penetrant is zinc brine. The penetrant time is 10 minutes minimum and maximum 50 minutes. Lighting use is white light. Then the material is stainless steel. The process is as welded, and the method used is visible and dry. The drying time is 5 minutes. And the development time is minimum 10 minutes and maximum 50 minutes. Okay, what is it? Surface temperature 30 degrees C, ambient. What does it mean? Surface temperature of the material. It must be 30 degrees for the chemicals to absorb properly. Surface temperature is referred to what temperature? Surface temperature is referred to what temperature? The material. Alright, the material temperature. What does it mean by ambient? Ambient is room temperature. Ah, Room temperature. room temperature. Okay. The minimum and maximum temperature between stage and drying age is 0 to 5 minutes in still air. My findings for the test plate is non-relevant indication was found during PT examination time. Alright, thank you. Amir lah, Amir. Assalamualaikum. I like to present about my type penetrated testing report. And our client, Master Jaya Environment, Syed Abaka. And for project structure support, and for this report purpose to detect capacity invitation, and for joint type as welfare, and for surface conditions smooth and clean. And for pre-cleaning, we use body brush. And for the thinker criteria. So I think, can we say pre-cleaning wire brush and chemical? I mean solvent cleaning boleh tak? Kan? Saya itu yang kita pakai untuk pre-clean kan? Tulis balik dekat report ni. Korang punya ni. Ini Irfan, kau tak ada stapler ke? Okay. And for acceptance criteria, we say ASME 8 Division 1 Appendix 6. And for the ikan, the price menu. And for this testing, we using Mr. Kemi MR69 Solvent cleaner. we using solvent cleaner was brand Mr. Kemi, yeah. Bottle double MR79 batch number 2408019. And for Bentron, we using the same brand Mr. Kemi MR311 R batch number 240526. And for developer, we use it Mr. Kemi. That's number MR70I batch number
to port 04074. And for apply penetrant, we using brush. And for penetrant removal, we using white beige lint pre-plots. And for penetrant loiter, minimum. Okay, so we have penetrant removal, white by lint-free cloth. What reason you using this lint-free cloth? We close our what? Is layer. Cannot in English. No. What? Thank you. What mean by lint-free cloth? Saya ni tak tahu ni apa lint-free cloth ni apa. So you explain. Ambil tak kira purchase. That was it. Lint tu purchase lah. It will cause the lint, it will cause non-relevant indication. Tu masalah dia disuruh pakai kain yang bebas purchase tu, memang tak? Okay, sambung. And for development time, minimum 10 minutes, maximum for this 30 minutes. And for surface temperature, 30 is Alright, development time, why, alright, penetrant dwell times, 10 minutes, maximum 15. Why in the procedure they mention 10 minutes and maximum 15? for 10 minutes, minimum to give time to penetrate absorb inside structure ataupun test plate. No? It's not absorbed into structure. Kau cari apa sebenarnya ni? Tahu. Tujuan 10 minit, maksimum 15 tu, kita biarkan penetrant tu. Untuk apa? Kalau untuk for 10 minutes, so give time to penetrate absorb in open condition. Nah, maksudnya dia enter, give enough time for penetrant to enter defect. If there is any defect, faham? Bukan dia absorb dalam structure. Kau confuse kan orang nanti. Okay. And maximum to what? Like kering to daripada kering. So English panggil apa? Kering. Expose. Kering apa? Dry. So to avoid the penetrant dries up. Okay, terus. And for surface temperature, 30 degrees Celsius ambient. Minimum and maximum time period between step and drying takes 1 to 5 minutes in still air. For this report, we was about porosity at undercut at area Winman and yes. Well too. For porosity, the size not reach 3 mm and based on EWS 81.1, it's still acceptable for this testing. And for undercut not reach 3 mm deep. Sebenarnya kita undercut tu dia visual sebenarnya. Jadi visual sebenarnya tak payah nak report penetrant. By visual kita boleh nampak kan. Cuma kita boleh highlight ataupun note benda tu dalam kita punya report lah. Kalau ada undercut by visual kita nampak. Jadi untuk nak by penetrant testing ni kita perlukan benda yang selain daripada visual defect lah. Itu yang kita cari kan. Crack contoh ni paling important benda-benda yang contohnya crack lah. Poros boleh terima. Boleh ya. Poros tak ada masalah, boleh. Ada kat contoh ni memang kalau untuk ni method dia sesuai untuk ikat dia memang halus juga. Wrap poros. Ya. Kalau saya tanya kalau undercut tu panjang ya. Undercut
tak perlu kita buat penetrate, undercut tu dia under visual kan, visual punya defect, visual testing punya defect kan, ataupun inspector data check. Tapi kita boleh remark lah dalam kita punya report kan, masa buat visual kan, dalam prosedur kita tu, buka prosedur. Cuba tengok dekat 6.0 dulu sekejap, ada tak ada cerita ni? Sorry, right, sekejap, tak apa, cari dulu tengok. Right, kalau tengok 8.0 dia tulis 8.0 dia tulis visual examination kan, essential variable. Tahu tak apa maksud essential variable tu? Oh, cik ikut. Aiman? Dulu. Kat mana kita tahu dalam ni ada dekat table apa? Table T62.1 kan, 621.1. Tapi itu nanti kita cerita Right, tengok 8.0 visual examination essential variable. Dia kata 8.1 testing object requiring liquid penetrant testing shall be tested for their full area 100% unless partial spot testing specified by client. Apa maksud dia kat sini? Hazrain 8.1 explain. Object required should be tested for the full area. No special spot testing is to bahasa Melayu Boleh lah. untuk projek atau spesimen yang nak ditest pakai liquid penetrant ku, dia guna test 100% lah, unless buyer minta 100% kat mana? 100% dekat apa ni. So unless klien minta kurang, kita ikut klien punya requirement. Okay. Thank you. Saya tak cakap saya setuju dengan tak kau punya statement tu. Saya cakap thank you je dulu. Irfan explain. Item yang dia nak perform PT tu perlu test dekat area dekat full kira 100% juga. 100% kat mana? Element lah, join and then do special spot testing tu je lah. Yang under special spot testing saya tak faham. Okay, tak apa. Wafi, kau explain. Shit, impas. Makan lat dia beli. Kau ambil imagine apa yang kau inspect semalam tu apa? Plate. Okay, lagi? Plate itu dia apa ni, bigger examination bro. Plate tu perlu buat seluruh bahagian. Unless klien cakap part bahagian itu saja. Okay, thank you. Amir, kau explain. Kalau untuk ni, untuk buat liquid penetrant testing ni, dia guna 100% bahagian area weldment ataupun weldment dengan 1 inci area HZ kiri kanan, kecuali tempat-tempat yang diminta oleh klien. Okay. Thank you. Ni apa Aiman, kau explain.
apa mu orang dapat PT mu kena buat tingkat full area 100%. Kan pasal assignment nilai SHZL ataupun kita ikut daripada klien lah dia nak minta macam mana. Cikgu lebih suka jawapan dia dua orang. Faham tak? Lebih suka jawapan dia lah. Pasal dia ada sebut tentang kawasan Wellman dengan HZ. Itu yang dia kata cakap full area 100% tu. Sedang kita buat MPI, Taipan ni, dia dah awal-awal dia cakap kawasan yang kita nak inspect adalah kawasan well dengan HZ yang mana kita kena dapatkan 1 inci daripada tu kan. Itu masuk 100% full area tu. Jadi satu adjoint pipe ataupun plate. Jadi kita akan buat testing tu. Keseluruhan kawasan yang dimasukkan tu adalah kawasan well metal dengan HZ both side tu. Itu full area 100% tu. Kecuali klien cakap tak nak semua, nak bahagian sini je. Dekat mungkin datum dia ada pasang datum kalau katakan tank ke vessel yang besar-besar kan, kadang-kadang dia suruh spot check je kawasan sini, kawasan situ. Dia kata pergi dekat section 1A contoh dia kan, dia ada buat datum tu, check situ je. Dalam berapa 5 inci ke 10 inci ke, itulah maksud dia yang kat sini. Unless partial or spot testing. Faham ni? Okay. Alright, kemudian 8.2 tu dia cakap apa tu? Ni, Hazrain. The surface shall be examined visually prior to any elimination has to determine the suitability of the testing technique to be employed. So assessment tu perlu buat visual dulu untuk sebelum untuk mengukur Benar. sesuatu. Mana ada mengukur gitu? Determine untuk menilai. Mana ada menilai? Kenal pasti. Determine ni dia apa? Menentukan kot. Menentukan. Untuk menentukan. Apa? Suitability tu. Kesesuaian. Testing teknik lah. Teknik untuk employee itu dikerjakan. Employ dilakukan lah. Dikerjakan. So kena buat visual dulu lah sebelum buat any testing teknik untuk nak kena pasti kesesuaian testing satu NTI ke GPI ke. Okay. Betul tu. Jadi ingat tak? Jadi dekat sini dia bagi tahu sebelum kita buat PT kan, dia suruh buat visual check dulu, betul tak? Jangan kau terus pergi, ni sampel dia, ni barang dia, okey tu bersih-bersih terus buat kan. Lepas tu merah semua tempat. Sampai yang dekat pun kau report. Kan? Tak perlulah benda tu. Faham jadi benda undercut ataupun defect-defect yang by visual kita boleh nampak sebelum buat test. Itu kita letak dekat note lah. Faham? Pasal benda tu dah jumpa by visual. Bukan by penetrant. Yang kita nak cari defect yang lebih serius. Contohnya benda-benda macam crack tu biasa kita tak nampak sangat dengan mata. Kan? Crack biasa kita miss. Ada yang kita nampak kan. Kalau yang bukaan dia besar sikit tu boleh nampak lah. Tapi panjang mana ke apa, the best pakai dengan PT lah. Ataupun teknik surface yang lain MT lah contoh dia kan. Alright, habis. Kita cerita pasal yang kisah dekat tadi tu kot. Kan? Dah habis belum report? Dah habis lah? Mari sini nak tengok. Ini siapa yang stand ni? Wine Sky nama dia. Betul Wine Sky. Ni betul lah. Why you tadi? Dulu lagi. Apa?
Ini apa benda ni? Defect tak nampak. Ni porosity yang ada dekat ni was found with repeated examination tanpa porosity yang ada dekat. Alright, siapa last kali present ni? Aimah? Yeah. Ah. Assalamualaikum everyone. Today I was to introduce my effort by penetrate testing. Hello, Dr. Alilim, Master Jaya Environment Senior Mahat. Project name structure support. The purpose is to detect severe mutation. Okay. Item oriented support, oriented as related, surface correction, smooth beginning, is solvent cleaner. So referring to we use ASME IP division catalysis. Pattern care ASME IP divisional catalysis. Material is steel. Reagent process as welded. Method visible and back. Drying time is 5 minutes. So the removal we use nickel MI79, batch number 0.8019. Failure bin utilization the code MREYY -R dash number 2405026. Developer we use essentially the code is MR70I. Their page number is 2404004. So we apply character, we use brush. Then the aeroplane removal, we use white by lint free clothes. Then the time well time 10 minutes to 15 minutes. Development time 10 minutes, maximum 30 minutes. Editing equipment we open area, white light. Why development time they give maximum up to 30 minutes? Why development time maximum 30 minutes? Why development time 10 minutes, maximum 30 minutes. Why is 30 minutes? Why? Yeah. Why is 30 minutes? Why 30 minutes? Development time. Sebab kan kalau penetrate tu keluar kena kat development, kan dia tak keluar ke size. Tapi nak boleh makin lama makin mengubah, maybe. Not the best answer. Hazrain. Kenapa development time kena 30 minit ni? Yelah kau tulis. Semua orang tulis yang sama. Kenapa maksimum 30 minit? Pasal apa? Bila kita tulis report, kan? Bila kita tulis report, kita kena prepare apa orang tanya dekat report kita tu. Betul tak? Pasal apa? Report ni kenapa kau tulis macam ni? Kenapa report ni macam ni? Kenapa time dia macam ni? Faham tak? Jadi kau kena prepare lah dengan jawapan dia. Takkanlah kau tulis, kau submit ke orang tanya, kau tak boleh jawab. Alright, reason. The reason is for you to inspection, inspect or integrate the timing for you to expand or interpret is For you is me. I'm not going to inspect this. Ya. Kau biar betul nak cakap dengan orang for you. Saya pula. Yeah, it's for it's not like Okay. maybe if they make it like 2 hours or more than 50 minutes, maybe the workers or the inspector will make it like they might go to their house or like this. It's too much. It's too much for maybe development will dry. I cannot use the word maybe.
maybe you don't. It's confirmed that I have. You're not sure confirm. Alright, enough Hazrain. Irfan. Okay, why the reason the development time is we put from 10 minutes to maximum 15 minutes because the development time is also the interpretation of the apa cakap Melayu development time also after we apply the developer, we as soon as possible try need to do inspection time. get the inspection sensible. So the inspection the development time is minimum is 10 minutes. And also while the development time at while the development time is 10 minutes, it also same boost to the interpretation time of the area inspector to identify if there are any possible irregularities or indication on the textbook or template. Okay, thank you. I'm not saying I agree with your statement, okay? Wi-Fi. Wafi. Wafi. Why? Maximum time development. Why is 30 minutes? Why you need to wait until 30 minutes? That the development time you must do it work. Because why the long time is minimum 10 minutes and maximum 30 minutes is because the effect is big, the development time is shorter. If the defect small, the development time is longer. Itu jawapannya. Faham? So reason cikgu explain Melayu lah kan, cikgu explain English kan, kau suruh cikgu explain Melayu lah kan. Right, development time dia 10 minit sampai 30 minit because of jenis defect yang kita nak cari tu. Kalau defect yang besar bukaan dia indication tu cepat nampak kan. Kalau defect tu halus kan, very fine crack, fatigue crack contohnya, very fine, jadi dia akan ambil waktu yang lama untuk develop. Lepas tu dia bagi sampai 30 minit. Faham? Jadi dia relate dengan size of defect ataupun size of crack lah. Senang nak cerita kat orang kan. Itulah cerita dia. Pasal apa kena tunggu sampai 30 minit? Pasal depend on size of crack. Very fine crack develop longer time required. Faham Sepece pecire eti tercesi ambience the minimum and maximum temperature between step and very 1 to 5 minutes is still a so the testing I found the crack, so totally reject. Why you reject? Because crack is not permit in any which not relevant. So apa nak cakap kalau crack tak boleh? Tak boleh. Yalah, why is not accepted? Kau base kat mana kau tak accept dia ni? Itu cerita dia. Base kat mana kita tak accept? Nak refer kat mana ni? Kat situ lah. So dekat situ dia cakap apa? Appendix 6 tu.
Tak apalah, kenapa kau reject? Kenapa reject? Sebab CAD tak commit separator. Because crack is not permitted by acceptance code. Faham tak ni? Itulah cerita dia. Ingat, jadi kau kerja, report yang kau buat ni, kau submit, nama kau sign kan, jadi kau prepare kena question. Faham tak ni? Terutama bila kau reject banyak barang tu. Kenapa reject? Pasal bila every time kita reject, dia cost untuk nak repair. Faham? Pasal tu setengah-setengah owner kan, dia tak suka bila ada reject. Bukan tak suka apa, maksudnya kenapa reject ni? Faham? Bila reject, nak kena repair cost. Faham tak? Cost dia bukan RM100 macam kau repair motor kan. Dia main RM1,000. Faham? Consumable, gaji inspector, gaji welder, gaji fitter, gaji crane, nak kena sewa crane lah nak angkat barang ni, contoh kan. Banyak benda involve. Jadi every time repair, dia cost. Kan? Itu bukan nak takutkan kau orang. Jadi kau kena prepare lah. Kau kerja dalam bidang ni macam tu lah. Kan? Setengah-setengah dia okey je. Dia tengok okey. Tak ada benda. Right? Jadi kita kena prepare bila kita submit report. Itulah. Memang kerja macam tu lah. Kan kerja kita. Nanti saya bagi dekat Wayne. Suruh Wayne check. Pasal ni Wayne yang kena nak kena review Okey, bagi dekat Wayne, suruh Wayne review. Cuma satu saya nak cakap kat sini, yang saya kurang sikit kurang untuk report ni, kalau tulis remark ni crack not permitted kan. Cuma dekat sini gambar ni, betul lah gambar ni dah ada, tapi dimension semua tak ada. Faham tak ni? Dimension daripada datum. Faham tak ni? Ataupun any reference marking. Tak ada. Berapa panjang dia. Kan? Kenalah bagi tahu. Mana boleh gambar macam ni je kan? Contohlah. Sama juga report yang porosity ni. Size pun tak tulis. Kau reject. Tulislah. Kat remark ni kalau porosity, tulislah berapa size dia. Kan? And then dekat sini, dekat kita punya gambar ni ada porosity, tulislah size dia berapa. Kan? Jadi dia kena detail lah sikit. Kan? Kita report ni nak tunjuk kat orang, orang nak tengok untuk refer kat dia. Kan? Orang nak refer, kalau katakan benda kena repair pun dia nak tahu juga. Berapa panjang nak repair. Kau satu benda pun kau tak tulis. Tak detail contoh kan. And then yang dekat sini untuk apa, siapa yang tulis ni? Amir tulis undercut ni. Undercut ni tulis remark under ni lah visual. Boleh, tak ada masalah kita nak report ada undercut, tapi under visual lah. Kita tak akan reject based on visual tu undercut semua tu inspector yang ni kan, yang settle kan untuk nak repair ke apa. Under visual report lah. Kan? Kita buat PT. Okay. Nanti bagi Win. Lepas tu hantar balik dekat saya lah. Alright. Ada masa lagi ni sebelum pukul 10. Jadi saya nak discuss apa saya nak cuba habiskan untuk penetrant system ni. Lepas tu kita akan masuk pada topik welding defect sikit Baik, nombor satu ni. Right. Terus kita pergi sekejap kat sini. Penetrant system. Penetrant system, contoh kat sini,
penetrate ni kita nak buat apa? Nak buat color contrast ke, nak buat fluorescent ke, nak buat dual penetrate contoh. So color contrast kita dah tahu lah, testing ni mesti kita buat di bawah cahaya yang terang lah kan, cahaya matahari ataupun dalam bilik ni bawah ni lah, ataupun fluorescent technique mesti ada dark room, mesti ada lampu UV kan. Dual penetrate ni jarang pakai ni, ini special case je. Dia jenis penetrate yang dipanggil dual penetrate ni dia boleh pakai dua-dua ni. Nak pakai untuk color contrast boleh, nak pakai untuk fluorescent pun boleh. Itu maksud dia kat sini. Cuma dalam normal testing kita biasa jarang kita talk about dual penetrate ni. Biasa antara dua ni je, color contrast ataupun fluorescent technique. Alright, jadi remover ni bermaksud jenis penetrant tu bergantung bagaimana cara kita nak remove penetrant daripada permukaan tu. Kan, kalau kita pakai air, contohnya water washable. Jadi penetrant tu dipanggil penetrant jenis water washable. Bergantung kepada teknik removal. Ataupun solvent removal macam semalam kita buat. Itu solvent removal. Post-immersible, teknik ni masih menggunakan air lah. Cuma dia kena ada satu lagi chemical yang dipanggil emulsifier. Jadi kita applykan selepas penetration time, apply emulsifier. Lepas tu baru kita cuci pakai air. Macam tu. Alright, developer pula ada yang kita panggil jenis dry powder kan. Biasa dry powder ni dipakai untuk teknik fluorescent. Biasa ni Ada yang water suspendable, water soluble kan. Cuma water suspendable, water soluble ni, developer jenis ni, dia berasaskan air. Jadi dia lambat sikit kering. Kan, kering lambat leceh lah, kita nak cepat buat kerja contohnya kan. Jadi that's why dekat projek banyak kita pakai jenis solvent suspended ataupun nama lain dipanggil non-aqueous kan. Dua ni, water suspended, water soluble, kita panggil dia aqueous developer kan. Maksudnya developer yang berasaskan air. Habis? Dah habis tulis? Jadi dalam sistem contohnya nak pakai mana? Kalau dalam prosedur kita ni, kita tengok prosedur kita. Prosedur kita pakai apa ni? Ni, start dengan penetrate ni. Yes. Color contrast. Remover pakai? Solvent remover. Developer kita pakai? Solvent suspended. Itu yang kita pakai dalam teknik kita ni, dalam prosedur ni. Faham tak ni? Yang kita pakai yang itu. Okey. Contohnya boleh tak nak pakai fluorescent, water washable boleh, dengan water suspended boleh, tak ada masalah. Ini pilihan ni. Kan, pilihan nak pakai mana? Penetrant jenis apa, developer jenis apa. Faham? Itu pilihan. Tetapi sebenarnya bila kita buat kerja kat sini. Faham? Sistem mana nak pakai, refer dekat sini. Kalau contohnya dalam prosedur tu, dalam prosedur kita ni, semua ada ni. Semua ada. Tebal lah tu prosedur dia. Kan? Semua ada ni. As a level 2, kan? Boleh tak kita nak pilih mana-mana satu ni? Boleh lah. Sebagai level 2, kita boleh. Tengok, dapat sampel ni nampak air. Ni agak kasar sikit permukaan dia kan. Kalau nak pakai solvent remover, ini makan masa ni nak cuci. Jadi kita nak pakai teknik apa? Pakai teknik air. Kan? Water washable. Dalam benda tu besar pula tu, besar meja contoh dia. Spesimen ni kita nak test kan. Kau nak pakai solvent remover ni, spesimen besar meja ni. Dari pagi sampai ke petang belum siap lagi nak cuci, nak cleaning. Betul tak? Contoh. Dan permukaan dia agak kasar pula tu. Susah lah nak buat solvent remover. Jadi, kita boleh pilih pakai water washable. Kan? Itu kalau dalam prosedur dia cover semua lah.
Kalau prosedur tak cover, tak boleh lah kau nak pilih-pilih pula. Faham Okay. Kemudian, because of specimen tu katakan dia nak suruh dapatkan crack yang halus-halus ni. Dalam penetrant system tu, yang mana bagus nak pakai? Corrosion lah. Faham? Untuk defect yang very fine crack, contoh dia, bagus pakai teknik corrosion. Jadi itu sistem dalam penetrant yang mana as a level 2 kita boleh pilih mana yang sesuai lah. Mengikut test objek kita dapat. Contoh dekat sini dia pilih fluorescent, water washable dan water suspended. Right, jadi cara nak pilih sistem ni, mana satu nak pakai ni. Pertama dia kata nature of discontinuity, size, type. Faham tak? Kalau crack yang halus, bagus pakai fluorescent lah. Kan? Masalah sekarang dekat projek, fluorescent tak boleh nak buat ni. Kan? Pasal nak cari canvas, nak cari lampu UV, okay. Tak praktikal sangat, jadi tak boleh buat. Kan? Dia tergantung juga availability kita punya equipment. Geometry and intricacy, dia punya shape lah. Shape material tu. Faham tak? Besar ni, besar meja ni. Ataupun besar bilik ni. Sampel ataupun test objek yang kita nak kena buat. Besar. Nak pakai apa? Takkan nak pakai solvent remover, banyak masa pula nak kena cuci. Kan? Jadi pakai air. Kan? Itu pilihan. Surface condition. Kan? Surface dia smooth. Okey lah pakai solvent remover, bagus lah. Surface dia agak kasar sikit. Kan? Kalau pakai dengan air ni mungkin ambil masa lama ni. Kan? Nak cuci tu ambil masa lama. Dah lah dia bagi maksimum 10 hingga 15 minit. Kau nak cuci saja 3 jam. Kan? Jadi praktikal tak praktikal lah benda-benda macam tu. Jadi kita kena pilih teknik yang sesuai. Sistem yang sesuai. Component material and application. Ini lebih kurang apa yang kita dah discuss dalam geometry dengan surface condition. Application tu mungkin cara nak apply penetrant, kan? Ataupun cara nak apply developer. Size and position. Ini lebih kepada apa yang kita dah cerita tadi lah. Material yang besar, material yang kecil. Kan? Material yang kecil boleh pakai solvent remover, smooth surface. Boleh lah. Equipment and expertise available. Macam contoh nak buat dekat projek, nak buat teknik fluorescent. Kan? Dekat pipe sebatang tu, dekat luar sana tu. Tengoklah boleh tak buat. Sebenarnya boleh je. Ada. Kalau dekat site, takkanlah kita nak bawa satu proper container pula pergi. Nak masuk macam mana kan. Jadi kita akan buat contohnya pakai scaffold, pakai canvas tutup kan. Ataupun contohnya nak buat dekat site, dia suruh buat water washable. Boleh tak? Banyak kerja-kerja fabrication dekat yard tu dengan orang welding semua tu nak pakai air. Boleh tak? Tak praktikal lah. Tak sesuai pasal air dekat site, dekat project fabrication yard, dia kira safety tu. Kan? Electrical shock, problem. Faham? Klien minta ni nak suruh buat water washable pasal ada klien tu seorang tu dia ingat dia terror lah kot. PT kan. Dia kata buat ni lah water washable lah. Jadi kau level 2 nak jawab macam mana? Jawab lah, cakap safety reason sebenarnya tak advisable. Faham? Untuk buat pakai water washable ni contoh. Kan?
Jadi itu yang dimasukkan dengan equipment and expertise ataupun practicality lah nak buat teknik apa-apa tu. Kalau klien minta dekat site, kita boleh explain kalau benda tu tak reasonable, boleh explain lah. Explain kat dia. Kalau dia nak juga, boleh. Kalau dia sanggup bayar apa-apa, buatlah. Kan? Betul. Dia yang perlu sediakan equipment tu. Contohlah kan. Ataupun dia boleh request company untuk invest. Kan? Untuk sesuaikan dengan dia punya kehendak requirement tu lah. Cost. Kan? Jadi kita buat kerja kena fikir juga cost. Kan? Cost lah. Numbers of component to be tested. Kan? Barang ni besar meja, katakan equipment tu. Kan? Besar meja ni. Ada 10 biji. Nak siap dalam 2 hari. Kau rasa boleh siap tak? Contohlah kita discuss. Kan? Dekat site macam-macam. Barang ni besar meja ni. Ada 10 biji nak siapkan dalam 2 hari. Kau rasa boleh siap tak 2 hari ni? Tak boleh. So, apa solution kau nak buat? Bawa tim. Okey, berapa tim? Okay. Macam mana kau boleh pastikan bahawa 3 tim tu cukup untuk siapkan ni 10 biji ni? 10 biji. 10 tim. Waktu itu kos. Kos kan. Ataupun sekarang ni teknik apa yang bagus rasanya? Kita masuk teknik dulu. Teknik apa yang bagus sebenarnya? Barang besar meja ni kan ada 10 biji. Teknik apa yang rasanya bagus lah nak buat? Yang rasanya boleh siapkan dalam 2 hari? Water washable lah. Kita recommend water washable lah. Okey. Lagi mungkin dia sebenarnya kalau water washable mungkin kita akan fikir tentang sumber air lah. Kat mana nak ambil sumber air tu nak kena fikir kan. Berapa tim nak datang buat. Kan? Okay? Jadi benda-benda tu kena fikir. Numbers of component to be tested tu yang kita buat contohnya buat ni lah. Buat cerita tadi tu lah. Pesan kau ni bila level 2, itu tanggungjawab kita. Kita yang sebenarnya akan jumpa klien-klien yang akan tanya kita dulu. Bila kau dah tak boleh jawab sangat, kau cakap panggil saya punya level 3 lah. Macam tu lah. Jalan terakhir dia kan, suruh level 3 yang jawab lah. Kan? Tapi nampak knowledge tak berapa bagus lah kau ni kan. That's why bila kita kerja dalam bidang kita ni, make sure knowledge bagus. Teori kena banyak. Kena bagus kan. Baca. Baru senang nak explain kat orang. Alright. Tadi selection of system. Kemudian control check. Control check dekat sini contohnya apa yang nak check? Tank level. Ini kalau yang pakai jenis LED tu. Kan dia ada tangki tank untuk penetrant. Tank untuk developer. Dia ada macam tu. Jadi nak kena check. Kan? Ataupun overall system performance. Nanti kita cerita. Overall system performance ni, dia pakai apa? Chromium plated crack test panel. Crack test piece. Quench crack aluminium alloy block. Ni dia pakai 3 ni. Chromium plated crack test panel. Ini pernah tengok tak? Pernah. Sini pun tak ada kot. Nanti tengok kalau ada gambar nanti saya tunjuk. Crack test piece. Quench crack aluminium alloy block. Dia sebenarnya sekejap saya tengok. Dia ada tak?
Ni. Contohnya yang macam ni lah, ini dipanggil, kalau tak silap dipanggil time panel ni juga. Dia ada crack. Dia dah memang buat crack. Kan? Jadi benda ni contohnya ni panel ni kita akan cuci macam kita buat ni lah, kita buat test biasa lah. Cuci, apply penetrant, habis 10 minit, cuci, apply developer. Faham? And then tengok keluar tak crack ni. Faham? Kalau crack tak keluar, mungkin ada masalah dekat kita punya penetrant system kita tu. Mungkin daripada segi solvent cleaner kita pakai, ataupun penetrant yang kita pakai, ataupun developer yang kita pakai tu. Mungkin salah satu dalam consumable yang kita pakai tu ada masalah, mungkin dah lama, dah expired, yang mana dia tak boleh nak perform lagi, menyebabkan indication tak dapat ni. Cuma dekat prosedur kita ni dia untuk apa? Untuk performance check dia ada cerita lah semua. Cuba cari sekejap. Performance demonstration when required 3.1. When required by a referring code session, this project measure shall be demonstration to the satisfaction of the rights inspector. Demonstration procedure. Kita tak cerita. Tak apalah nanti kita cerita kat sini. At least setengah-setengah prosedur ada cerita, setengah-setengah mungkin dia suruh refer ke any other document lah. Jadi ini contoh salah satu yang dipanggil test panel